مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkongsian yang saya akan sampaikan pada kali ini bertajuk mengisi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, puan-puan, kita telah pun berada di fasa yang terakhir di bulan Ramadan, yang menandakan Ramadan bakal meninggalkan kita. Namun, pada kesempatan yang kita masih ada ini, marilah kita sama-sama mengisi, marilah kita sama-sama penuhi 10 akhir Ramadan ini dengan amalan yang lebih hebat lagi. Sebagaimana kalau kita dalam pertandingan 100 meter, semakin kita nak dekat dengan garisan penamat, semakin pecut kita punya larian. Samalah juga kita berada di 10 akhir Ramadan ini, semakin hebat amalan kita, semakin kuat kita beramal untuk kita mengambil kesempatan berada di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, 10 akhir Ramadan ini sinonim dengan satu peristiwa yang hebat, iaitu dinamakan sebagai peristiwa Malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam satu hadis diriwayatkan, dikisahkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Pada satu hari, Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang aku akan lakukan sekiranya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyakkan doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna." Yang mana bermaksud, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampun, maka ampunilah aku. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam 10 malam petang terakhir ini, antara amalan yang kita boleh lakukan adalah dengan kita memperbanyakkan doa. Kita memperbanyakkan istighfar dan juga berzikir pada malam Ramadan. Ini kerana doa merupakan satu ibadah yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keampunannya. Kemudian antara amalan yang lain yang kita boleh lakukan di 10 malam yang terakhir ini adalah kita memperbanyakkan qiyamul lail. Kita melakukan qiyamul lail. Kita gunakan kesempatan ketika kita bangun daripada sahur untuk mengerjakan solat-solat malam, sama ada sebelum bersahur atau selepasnya. Banyak solat malam yang boleh dilakukan seperti solat tahajud, solat hajat, solat taubat, solat tasbih dan juga solat witir. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud,
sebaik-baik solat setelah solat fardu ialah solat malam. Qiyamul Lail ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghapuskan kesalahan dan dosa kita. Jadi kita menggunakan kesempatan pada 2/3 malam ini untuk kita betul-betul meminta ampun, meminta maaf di atas kesalahan kita, terutamanya di bulan Ramadan ini. Allah memakbulkan doa-doa hamba-Nya. Maka kita betul-betul kita mengambil kesempatan ini untuk kita berdoa, meminta taubat, ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, perkara yang saya ingin berkongsi juga untuk kita lakukan sebagai untuk kita mengisi 10 malam terakhir ini adalah kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Memperbanyakkan bacaan Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan redha dan pahala daripada Allah. Membaca Al-Quran banyak kelebihannya kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Marilah kita bersama-sama mengisi malam-malam Ramadan yang penuh berkat dan mulia ini, khususnya memanjangkan Qiyamul Lail. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan malam yang penuh berkat dan mulia ini. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rebutlah peluang keemasan ini untuk mencapai makam yang terpuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita rebutlah peluang 10 malam terakhir ini untuk kita memperbanyakkan amal, kita meminta ampun atas kesalahan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua insya-Allah. Dan apabila berakhirnya Ramadan nanti, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang bertakwa insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.